Hai, have a nice day. Untuk anda yang buat concrete tabletop dan anda nak buat kowe dekat sini dan anda punya drain water yang itu air keluar kowe lalu dekat bawah tabletop dan keluar dekat bahagian bawah, bukan dekat bahagian atas. Biasanya untuk drain water tu anda nak kena make sure anda punya bottle trap tu dia ada fungsi macam ni lah. Sudah ada lubang kecil macam ni. Sudah ada lubang kecil macam ni baru anda boleh masukkan anda punya drain water dekat dalam keluar pipe yang macam ni. Sudah akan keluar melalui bahagian bottle trap yang macam ni. Okey. Jadi ingat kalau anda punya concrete tabletop yang mana anda punya kedudukan kowe berada dekat sebelah kiri sinki dan anda punya drain water tu dia keluar dekat bahagian bawah tabletop, maka anda kena make sure anda punya bottle trap tu menggunakan sistem macam ni lah. Kalau anda guna sistem yang biasa macam ni tidak ada lubang yang macam ni kan, sudah agak susah sikit untuk anda salurkan anda punya drain water ke dalam bottle trap kat bawah sinki. Dan biasanya anda akan lalu dekat atas lah, which is macam tu biasa tak ramai owner yang suka lah. Jadi itu tips untuk anda yang nak buat kitchen cabinet dan juga nak make sure anda punya drain water kowe tu turun dekat bahagian bawah sinki. Okay, jadi ingat, hopefully tips ni bermanfaat. Ingat untuk gunakan kitchen cabinet, make sure material aluminium dan anda boleh contact saya. Itu sahaja. Have a great day. Bye.